Pada pendapat saya, memang baguslah kerajaan mengeluarkan idea ni sebab semasa gejala buli berlaku, pihak sekolah dapat mengumpul bukti ataupun situasi yang sebenar, dapat mengetahui situasi yang sebenar apa yang sedang berlaku supaya tiada salah tuduh yang berlaku. Bagi saya ini satu idea yang bagus. Terima kasih PMX. Saya mendekor kerajaan untuk tambah CCTV supaya keselamatan siswa terjaga dan mencegah buli cyber. Terima kasih PMX. Pada pendapat saya, salah satu kebaikan yang PMX telah bagi kepada semua rakyat yang beragama Hindu yang akan menyambut Deepawali pada minggu depan ialah diskaun tol sebanyak 50%. Jadi di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada PMX lah. Satu lagi ialah khas kepada semua penjawat awam sebanyak RM500 itu pun satu berita yang baik. Jadi lagi sekali ucapan terima kasih kepada PMX.